akhirat. Dalam sains tak ada mengaji akhirat. Kita ambil mikroskop Pak Doktor nak apa ni tengok akhirat tak nampak. Guna radar, pusing radar seluruh dunia, seluruh Malaysia guna radar nak tengok akhirat tak nampak. Akhirat ni benda gaib. Sengaja Tuhan buat dalam pengajian agama ni ada benda gaib, ada benda mahsusat, ada benda nampak tengok. Kita tengok lah ni. Kita celik mata, ambo celik, adik kakak celik, nampak benda-benda tertentu. Dan banyak lagi benda yang Tuhan tak boleh nampak dengan mata. Nampak dengan apa? Dengan Quran. Duit halal, duit haram. Duit RM1 ke sejuta ke, duit haram dengan duit halal serupa ya. Dari segi rupa serupa. Tapi orang yang berpadu pada akhirat dia kata duit haram ni. Kenapa? Duit curi. Budak-budak nak pergi jual, kadang-kadang budak-budak mari jual emas. Patut gos 1000 dia jual 300. So emas curi ni. Kita kalau kira nak untung sah dah kita beli. Tapi kita berasa bahawa kita yakin budak ni dengan muka lagu ni, dengan perangai nampak muka aku kaki dadah begini sah dia curi. Beri saja aku tak siawan mencuri ni. Bila mencuri, mengakui pitih mu boleh makan nasi, aku berdosa, mu berdosa. Aku berdosa kerana aku beli barang curi, mu berdosa kerana mencuri barang ni.